Okay, tapi berdasarkan kepada apa yang si Safura cakap pada Rara cakap pada Azam Baki tu, itu memang macam kau cakap lah, seperti seorang penyondol cuba menggoda. Okey. Tak apa. Sekarang ni terima kasih kepada student-student, anak muda yang berani memprotes. Betul. Kan? Kita dah cakap di sini, ahli-ahli politik tua banyaknya telur pun dah tak ada. Betul tak? Jangankan nak protes. Dah tak aktif Anas. Telur pun dah tak elok, tak ada je lah. Tak aktif. Kira memboyot busuk. Daripada bersaiz korma ajwa kepada kismis minda. Daripada apa? Korma ajwa? Kepada kismis minda bang. Kepada kismis itu pun yang dah setahun habis. Kau tahu tak yang kat kedai Aceh yang dia jual kat kaunter ni? Letak dalam bekas Tupperware. Tak Olivia, yang tu, yang RM1 tu, yang dekat kaunter kedai Aceh tu. Yang kotak tu itu kecil tu. Okey, lepas tu okey. Ni aku cakap kau. Ni daripada Malaysia Kini. Ni aku baca kat tengah dia. Petang semalam. Ni kita kena cerita lah sebab kita nak highlightkan student-student kita ni, adik-adik student kita ni. 3 penunjuk perasaan ditahan selepas sebab apa? Okey, kenapa aku nak highlight ni? Kalau kau tengok berita-berita perdana kan, dia akan kata apa tau? Macam seolah-olah ni dia orang ni macam budak-budak yang tak tentu hala tau. Macam mak-mak rempit begitu tunjuk perasaan. Okey. Petang semalam 3 penunjuk perasaan ditahan selepas mengangkat plakat tangkap Azam Baki ketika Azam menyampaikan ucapan awam di Putra World Trade Center Kuala Lumpur. Sekurang-kurangnya seorang penunjuk perasaan turut melaungkan slogan itu. Tangkap Azam Baki manakala yang lain mengangkat plakat. Mereka ditahan oleh polis bantuan di lokasi kejadian sebelum dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Danwangi. Kemudian bila diorang kena tahan, diorang kena reman 3 hari. Malam semalam student-student lain turun tunjuk perasaan. Tak ada parti politik tau. Tak ada tak adalah parti-parti politik. Yang sokong diorang ni muda saja. Muda Syabas student-student. Syabas student-student. 3 individu terbabit dikenal pasti sebagai penyelaras mandiri. Hamdin Nordin, aku kenal. Dan Fakurazi Khairul Rijal, ni aku tak kenal. Serta aktivis Liga Mahasiswa Malaysia Ahsanul Akmal Sulam. Okey, sebab setakat ni yang bagi laporan betul Malaysia Kini. Protes terhadap Azam Baki berlaku di tengah-tengah mobilisasi semua oleh Sekretariat Gerakan Tangkap Azam Baki yang turut dianggotai oleh ketiga-tiga individu yang ditahan. Pada 30 Mac, Sekretariat itu mengumumkan 30 Mac itu hari kita dah turun demo kan tangkap Azam Baki. Sekretariat ini mengumumkan rancangan untuk mengadakan demonstrasi terhadap Ketua Pesuruhjaya SPRM itu di Dataran Merdeka pada 25 April. Turun demo tangkap Azam Baki. Kita akan mempromosi. Turun 25 April.